Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke podcast Ansara. Pada hari ini kita bersama dengan tetamu istimewa untuk membincangkan satu topik khas. Cewa. Lupa nak kenalkan diri saya. Saya Afi yang pada ketika ini masih merupakan Ketua Cawangan Ansara Paisalak yang juga Exco Ansara Malaysia. Dan untuk membincangkan topik SPKG atau nama penuhnya Sirih Pulang ke Gagang, bersama-sama saya pada hari ini adalah Ketua Cawangan Ansara Lenggong, Saudara Razak, dan juga mantan Ketua Cawangan Ansara Kuala Krai dan juga bekas Tadi Ketua mantan. Biro. Lepas tu Mantan. bekas. Tak apa. Kita ada variety of terms to be used. Biro Hal Ehwal Mara, betul ke? Betul. Okey, tak apa buang masa lagi. Boleh tak kita berkenalan sedikit lah dengan tetamu jemputan istimewa kita pada hari ini? Boleh tak ceritakan sedikit latar belakang? Okay, so ladies first lah. Alright, Assalamualaikum. And thank you Afi for this podcast Ansara inviting lah untuk featured in this special SPKG episode. So, my name is Dina, just call me Dina, but full name Rozana Ibrahim. Ansara Kuala Krai, dari maknanya from MRSM Kuala Krai lah. So, I masuk MRSM Kuala Krai untuk intake Form 4. So, Tahun berapa tu? Soalan yang paling suka ditanya. Rahsia je. Nanti kau tahu umur. Tak ada, I think my batch SPM 2003. So, I intake 2002. 2002, 2003. 2 tahun saja di MRSM. So, genetik dia tu sekejap je. Tapi kita tetap proud to become Ansara lah. Ansara Kuala Krai. And saya adalah mantan Ketua Cawangan Ansara Kuala Krai. But the first KC Ansara Kuala Krai. So, Alhamdulillah, our team together with me, kita yang officialkan Ansara Kuala Krai. Kita masih baru, less than 10 years, the establishment of Ansara Kuala Krai. Dan saya manage Ansara Kuala Krai selama 2 term, iaitu 4 tahun lah. And a bit about me, saya budak kampung, dapat exposure, dapat masuk MRSM, sekolah asrama penuh. And now I'm working with background civil engineering, bekerja dalam construction industry sebagai head of Department for Business Development di CIDB IBS, one of the subsidiaries of CIDB Malaysia. Itu sajalah dulu. That's me. Nanti kita sambung. Yes. Abang Razak pula. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kepada saudara Rafi, sahabat saya, Ketua Cawangan Paisalak. Saya Abdul Razak. Saya merupakan Ketua Cawangan Lenggong dan juga memegang jawatan Ketua Biro Rumah Ansara. Rumah Ansara. Lupa nak mention tadi, maaf lah. Kelab lah, rumah kelab untuk Ansara. So, saya batch SPM 2002. Tahun tua daripada Dina. Oh, senior. Juga merupakan pioneer batch untuk Lenggong. Dan saya merupakan KC yang kedua. KC yang kedua selepas KC pertama. So kira saya pegang adalah ni kira termasuk term saya yang kedua lah. Term saya yang kedua untuk KC Lenggong. Sedikit latar belakang, saya juga merupakan budak kampung juga, macam Dina. Sama lah, kita semua orang budak kampung. Daripada nak kata hulu tak hulu lah, Negeri Sembilan, di dekat-dekat dengan Teriang. Dihantar ke Hulu Perak. Hulu, dari hulu ke hulu. Hulu Ini ke buat hulu. satu siri lain. Sorry, maaf ganggu. Sambung. Sebab saya ingat ada seorang batch saya tu, dia daripada Lengging. Lengging ni di Perak. Masuk pergi Lenggong. Lenggong. Ya. Dia memang waktu tu memang kita orang penggelak lah satu dewan. Daripada Lengging ke Lenggong kan. Kiranya tu adalah hulu Jelebu ke hulu Lenggong. Hulu Perak macam tu. Okay. Saya pun sama juga macam Nina, starting daripada Form 4. So saya 2 tahun saja. Sebab saya sekolah harian biasa. Memang waktu tu kita dapat pun dah tawaran MRSM ni pun dah agak lambat waktu tu. Ada macam panggilan yang rasanya macam dia sebab biasanya kalau panggilan MRSM ni dia selepas SPP kan. Betul. Zaman So, kita lah. saya sempat masuk vocational sekejap. Masuk sekolah teknik. Kalau tidak dulu ambil mechanical engineering. So latar belakang saya adalah medical lab scientist. Tapi sekarang ni saya lebih kepada strategic planning lah di Premier Integrated Labs, one of the biggest diagnostic lab in Malaysia juga.
Okay, itu saya lah. Okay, untuk meneruskan lagi sesi perbincangan ini, sebelum kita masuk ke topik SPKG itu sendiri, saya nak tanyalah Kak Dina dengan Abang Razak, masih ingat tak momen-momen pertama penglibatan dalam Ansara? Sebelum dilantik menjadi KC ke? Saya sebelum dilantik menjadi ketua biro ke? Masih ingat tak momen-momen? Macam mana kenal perkataan Ansara tu? Alright, I think I can go first. Macam mana saya boleh terlibat? Tapi mungkin statement saya ni akan jadi macam like sensasi. Macam mana tu? Okay, sebenarnya saya kan selepas SPM, kita masuk universiti apa semua, I memang tak ambil tahu pasal Ansara. Sorry, I have to admit that I memang sampailah kita kerja, kita dah ni apa, tapi saya memang suka program-program yang terlibat dengan community, giving back. Even kat universiti aktif buat program kebajikan, rumah anak yatim apa semua. Tapi lepas kerja still continue, tapi I tak pernah tahu pasal Ansara. Mungkin masa tu sebab I rasa because of kita 2 tahun je di MRSM, dan kebetulan Ansara Kuala Krai tak ada officialnya. Tak wujud lagi Ansara Kuala Krai. Belum wujud. So macam memang kita tak tahu lah. And how it sparked, walaupun kita adalah grup juga, grup WhatsApp yang memang budak-budak sekolah dulu, diorang ada raise the concept mengenai KSA, Karnival Sukan Ansara. Bagi pendengar kita yang tak familiar with that term, Abang Razak tengah pakai jaket baju KSA. Promote je. Yang masih berlangsung dari Julai sehingga September. Kita tahu bila video ni akan release. So iklan sekejap. Iklan. So the moment tu I suka nak share that because of KSA. So ada yang dalam kita orang punya members, kawan-kawan sekolah lama, dia kata kita ni diorang join KSA tapi dia join melalui chapter, bukan chapter sendiri. Sebab Kuala Krai tak wujud. So dia macam dia import lah, jadi pemain import. So adalah yang macam spark. Mungkin mereka notice I aktif dalam buat giving back punya program, and then dia push, nah kau establish lah, ni kata Ansara Kuala Krai, pergi lah register apa semua, dah. Lepas tu kita macam, mana best kan Ansara? So seriously, I don't know about Ansara at that time. Tak apalah, benda tu dah start. And then benda yang boleh jadi another moment yang macam trigger supaya meneruskan untuk officialkan Ansara Kuala Krai apa semua, bila saya ada peluang untuk join. Masa tu saya bekerja di Kelantan dan saya dapat join program Ansara Jeli organize. It's like a giving back, balik semula ke sekolah, macam program SPKG yang later on kita discuss. Dia nak cari facilitator. So masa tu saya tengah banyak free time, saya enroll, saya join. Program tu dipanggil MASDP at that moment. Mara Ansara Student Development Program. Student Development Program, yes, MASDP. So I join. I spend 3 hari 2 malam di sana, bermalam di MRSM Jeli at that moment, and berkenalan dengan alumni daripada MRSM lain, yang daripada Ansara lain. Oh, maksudnya at that time MRSM Jeli pun terbuka dia punya. Terbuka, yes. Dia dah panggil daripada chapter-chapter lain, cawangan lain, sebab dia nak penuhkan kota. So since that, I know that, oh, ini program Ansara. You ada orang kata strategic yang proper platform. Ada cawangan, ada ketua cawangan, ada, and then ada Ansara Pusat, Ansara Malaysia. From there, I cakap, oh menarik. Macam, oh structured kata. Sebab masa tu pun I dah start involved with corporate punya kerja. So I comparekan Ansara ni sama macam corporate punya buat kerja. So you ada governance, you ada a proper way. So since then lah, I macam, why not? So I pun find a team. Kalau Kelantan panggil, kita cari GU. Kita set up committee, pro term punya ni kan, untuk ni. Dan Alhamdulillah dimudahkan. Kami tertubuhlah Ansara Kuala Krai. Setelah berapa lama? Maksudnya setelah berapa lama usaha penubuhan tu? If I may ask lah, jika masih ingat. More than 10 years saya rasa. Ya. Tapi pegang 2 term kan? I pegang 2 term. Maksud you? Yelah, usaha untuk menubuhkan tu. Biasanya akan jadi lama, betul. Maksud you sejak yang kami... Oh tak. Sekejap. Maksud I 10 tahun tu, sebelum sebab kami pernah dengar cerita, ada tim lain yang pernah nak tubuhkan Ansara Kuala Krai, tapi totally tak kenal. I see. Tapi diorang tak berjaya untuk finish it. Tapi Alhamdulillah, through us, it's very fast.
I think because kami dapat bimbingan yang tepat during that time melalui Ansara Malaysia. Ansara Malaysia yang guide kami, I think less than a year tertubuh Ansara Kuala Krai. Kejap lah. So macam itulah momen dia. KSA dan SPKG program sendiri. Before all the drama in the post. Okay, we won't get into that. Saja. Gurau. Abang Razak pula macam mana? Kalau nak kata Ansara ni, sebenarnya sebelum saya menjadi KC lagi, dah terlibat dengan Ansara ni secara support. Whatever daripada komiti yang sebelum ni, kita support lah. I must thank to the first committee lah. We call it as Council of Elders, which is the Hazlami and the Gang. Elders, ya? Hazlami and the Gang. Dia yang menubuhkan chapter Ansara Lenggong. Dia lah yang turun naik, tim-tim dia lah yang turun naik, yang berusaha untuk tubuhkan ni. Jadi kita ni support lah. Memang lah waktu tu dia perlukan at least 50 orang untuk bayar, untuk tubuhkan dulu. Betul, mengikut perlembagaan sekurang-kurangnya 50 kan. Dia nak jadikan cerita, batch kami sebenarnya ramai. Sebab kita adalah campuran antara MRSM Kuala Kubu Baru dengan Lenggong. Sebab waktu tu Kuala Kubu Baru tak siap lagi. Sepatutnya Kuala Kubu Baru dijangkakan siap dan beroperasi sama tahun dengan Lenggong. Tapi disebabkan Kuala Kubu Baru tak siap, jadi saya dengan Hazlami dan Gang, kita ditempatkan sementara lah dekat Lenggong. Tapi pengetua tu sayang, dia kata tak apalah, habiskan je lah SPM dekat Lenggong. Jadi batch Lenggong tu ada macam 2 batch lah in a way. Sudah ramai, dekat-dekat 300 orang. Nak cari 50 orang tu pun agak payah. Ini yang saya dengar lah cerita daripada Azami kan. So I must thank to him dengan dia punya komiti, manage to tubuhkan. So kiranya Hazami dah pegang 3 term, saya masuk 2 term. So Ansara ni dah chapter Lenggong dah lebih kurang 10 tahun lah tahun ni. Tapi sebab kita kalau ikutkan SPM ambil tahun 2002. Kalau 10 tahun 2015 baru tertubuh kan. Agak lama lah juga daripada 2002 ke 2015 baru tertubuhnya kan. Sebab nak tubuhkan tu ialah kekangan juga kan, nak dapatkan. Tapi dari segi pelibatan tu, macam kalau ada orang panggil meeting, I join, AGM diorang. Even Ansara Pusat macam Mega Raya apa semua pun kita pergi je support. Kita support lah. Cuma waktu tu Hazlami kata tolong ambil alih lah. Dia kata dah 3 term kan. Dia kata dia nak relax kan. Dah anak pula dah makin ramai. Itulah kita bila nak relax. So dia kata at least dia kata 10 tahun pertama tu first batch dulu pegang, dia kata kan. Cakap okey lah. Dia kata tahun ni dengan tahun depan lah saya kot, insyaAllah. Tahun depan insyaAllah MRSM Lenggong akan menyambut Jubilee Perak 25 tahun. Yelah tahun 2000 kayaknya kita 2002 kan. 25 tahun 2026 lah. Macam Kuala Krai lah kita punya. 2021 MRSM masuk 2026 lah, kita 25 tahun. Betul. 2001. 2022 20 tahun. 2026 Jubilee Perak. 25 tahun. 25 tahun. So sebelum kita sama ada lagi. Itulah pelibatan tu memang agak lama lah. So dah tahulah. Memang waktu diorang panggil untuk SPKG tu pun by the way kalau di Lenggong kita tak panggil SPKG lah. Kita ada nama yang kita Ansara Lenggong Development Program, ALDP. Tapi sebenarnya sama je program dia. Sirih Pulau Kegangang juga. Cuma kita panggil branding dia lain lah. Macam I tadi MASDP. Tapi yang itu sebenarnya initiate not by totally from Ansara kan. Itu ada collaborate with Mara. But konsepnya SPKG jugalah. Sebelum kita delve deeper into this topic, satu soalan terakhir lah. Yang ni secara ringkas saja. Dah habis dah sesi. Jom sabar. Kita pandai nak korek-korek. Tak nak gurau. Okay. What is your big why when you first join Ansara? Kenapa? Big why. Okay. Kalau for me, because I memang dah ada that passion, macam I cakap tadi, in this kind of activity. And my big why is, if I dah ada this kind of platform, yang masa itu pandangan I until now pun is a very, orang kata, strategic in terms of governance. That is my big why. I tengok Ansara ni dia ada governance yang proper. I compare dengan my kerja hakiki. I cakap if persatuan boleh replicate the same governance like I kerja in my corporate punya life, itu memang I rasa I dah tak ada alasan untuk tak support. Sebab I pun memang minat buat benda ni. So that is my big why. And juga I rasa for itu as a whole lah, as a vision, mission,
as a leader during that time. Tapi kalau talking about personal, my big why is I rasa macam bersalah. Because it goes back, sebelum ni kan I cakap I tak ambil tahu langsung pasal Ansara. Even I tak tahu pun Ansara tu wujud. And sebenarnya dia ada je. Cuma I yang macam tak, yelah, I take that is like Tak ambil tahu lah ada time. yes. And I rasa that sebenarnya orang lain, alumni dah beria, buat this kind of proper governance platform yang ada. Tapi kau hebat sangat ke kau tak ambil tahu? And yeah, seriously. In a way macam guilt lah. Yes. Ada rasa guilt tu. I rasa that kau aktif je buat program lain. Tapi untuk giving back to your own school, to your alma mater, why you cannot do that? Itu. So the big why, I ada dua lah. Satu as a whole ni, tapi as a personal because of that. Yeah. Abang Razak pula? Big why. Tak big sangat lah kot. Tak big sangat lah kot. Boleh sebab kecil-kecil Zarah pun boleh. Sebabnya memang macam saya kata lah, penlibatan dengan program-program Ansara tu memang dah ada kan, dari segi peringkat cawangan dengan peringkat pusat. Cuma big why untuk betul-betul actively, mungkin waktu tu memang kesian jugalah dekat Islami kan. Sebab kesian big why. Kesian jugalah dekat Islami kan. Dia dah ambil 3 term tu. Okay, kita continue lah sekejap. Dan mungkin disebabkan tahun depan ni akan 25 tahun, jadi kita perlukan satu team yang strong juga. That's why I take it fikir, okay lah, paling sekejap pun mungkin 4 tahun maksud 2 term. Paling lama pun tak tahulah. Kalau masih kata dipilih lagi, tak tahulah lagi kan. Kita tak tahu, tengok dulu. InsyaAllah boleh dipilih lagi. Tapi mungkin lepas ni boleh aktif dekat pusat pula kot. Ambil yang small potato punya ni. Kita small potato. Okay, ya, setakat Ketua Biro Rumah Ansara, small potato, jaga store. Dia macam jaga store, tahu tak? Jaga store sebab dia Biro Rumah Ansara. Dia anggap store. Susun kerusi. Sebab yelah kita, bayar mahal tapi tak ada nak ni kan. Sebab penggunaan tak sangat kan. Lebih kurang macam simpan barang je kan. Itulah cerita macam tu. Tapi tak ada ni lah. Actually rasa nak giving back kepada MRSM tu memang tinggi juga. But I still waktu dekat UiTM lagi, waktu kerja sebelum betul-betul aktif dengan Ansara chapter Lenggong pun memang aktif buat program-program dekat sekolah, pergi balik ke sekolah lama. Sebab kita rasa macam kita dah berada di peringkat yang sekarang ni, mungkin boleh dia rasa satu self-declare gurau-gurau. dia rasa satu kebanggaan bila, sebab saya membesarkan nenek. Jadi bila membesarkan nenek ni, bila nenek tu dia rasa proud bila cucu dia dapat pergi belajar jauh macam kan. Jadi betul. Bila kita balik kampung tu, kita rasa nak bagi balik. Sebab kita membesar dengan suasana kampung yang mengajar erti kehidupan. Gitu. Tepuk bahu sendiri. Baik. SPKG ni bagi yang tak tahulah, dia merupakan satu program yang boleh dikatakan flagship program di peringkat cawangan. Dan kita nak tanyalah kepada ahli panel kita pada hari ini, bagaimana cawangan anda menguruskan SPKG? Ataupun dalam Lenggong punya version, Ansara Lenggong Development Program. Okay. Apa dulu? Kisah. Okay je. Lenggong dulu lah. Boleh dah. Saya juga pernah menghadiri Lenggong punya program. Dan Lenggong pun pernah. Itulah kerja kita kat Perak ni. Kan? Asopiak sangat. Give ni lah. Geng-geng Perak. Okay. Itulah kita boleh tubuhkan lagi cawangan Perak. Antara Perak. Kita ada banyak kali suruh dia orang nak sign MOU. Tak nak sign MOU. Okay. Basically every year saya rasa the program tu lebih kurang sama lah. Memang, tapi kadang-kadang dia punya perancangan tu agak ad hoc. Sebabnya kita faham mungkin MRSM pun nak cari tarikh yang sesuai. Pihak maktab dia orang kadang-kadang bagi tarikh 2 minggu ataupun sebulan sebelum. Jadi kita nak buat preparation yang agak betul-betul tu agak susah jugalah kan. So kita just repeat balik lah apa program yang kita pernah buat. Basically lebih kepada pendedahan kerjaya, lebih kepada ice breaking. Lagi satu itu nanti mungkin next topic lah kot, kekangan kan. Tapi version dia biasanya lebih kepada kerjaya, lebih kepada untuk pulang dan berjumpa balik dengan cikgu-cikgu, berjumpa balik dengan adik-adik,
Tak banyak sangat lah. Rasa program kita, mungkin saya kena belajar dengan chapter yang lebih besar sebenarnya. Sebab bila I was thinking macam kita pernah ada discuss kalau kita boleh buat satu version ataupun satu format ke macam mana kita nak mengendalikan SPKG yang mungkin lebih kita kata good practice ataupun apa, Best practice. best practice. lah. Sebab saya pernah tanya Casey Typing. Typing. Abang Wan masih Casey Typing kan? Betul. Ha. Terima kasih. Sebab tengok cara dia orang macam mana dia orang handle kan. Betul. So try juga, memang nampak lebih structured. Tapi Lenggong ni nak kata structured sangat tak, tapi lebih kepada kita repeat balik apa program yang lepas. Tapi kalau ikut jangka masa dia, agak-agak berapa lama masa persiapan yang diambil oleh Lenggong untuk prepare for SPKG? Dan biasanya program dijalankan selama berapa hari? Biasanya dalam masa sebulan jugalah, sebabnya sebulan tu kita sebenarnya nak dapatkan kita punya volunteers. Sebab kita faham Ansara Lenggong ni, MRSM Lenggong ni dia agak hulu sikit. Jadi dia agak dia kalau macam dekat Taipei, kalau dekat Ipoh, mungkin senang kita nak dapatkan ni sebab orang boleh turun kan. Tapi sebab dia agak hulu, kekangan masa untuk dapatkan kita punya volunteer lah dan kita nak dapatkan variety dari segi kerjaya kan, pendedahan. Sebab kalau macam yang pergi tu bahagian medical healthcare je, bukannya adik-adik kita yang fokus itu sangat kan. Jadi program sebenarnya tak lama lah. Biasanya dalam 2 hari 1 malam je. Sebab kita buat memang weekend. Sebab itu masa kita lapang, itulah juga masa sekolah tu ada masa untuk lapang. Macam itulah. Antara satu yang menarik sewaktu saya hadiri Ansara Lenggong Development Program, dia ada satu segmen berselawat. Tengoklah KC dia. Tanyalah siapa yang lead selawat tu. Dia Of course lah. Takkanlah KC tak lead. Kita dulu imam besar. Sekarang je tak. Lenggong masih lagi menjadi pembaca doa official Ansara Malaysia. Ya, dia legacy dia berhas lagi. Dia genetik tu tapi memang pegang. Tapi belum sampai level Maulana. Nabi. Tak ada. Tak payah itu kita tak mau. Tak nak menjurus ke arah itu. Kan jadi kan sesat pula adik kita. Tak ada. Yang pelik sekarang dah ada ulul albab. Jangan nak self declare. MRSM ulul albab yang pegang. Mursyid ulah. Mursyid. Kalau dekat Ansara Kuala Krai pula macam mana? Saya tahu Kak Dina dah bukan KC. Probably during one of your time during KC. Okay, alright. Pengalaman menguruskan SPKG. Alright, sebab Kak Dina pun tak sempat pegang lama, 4 tahun kan. But Alhamdulillah we manage juga untuk buat. And kebetulan masa term kita orang tu sempena sambutan 20 tahun MRSM Kuala Krai, penubuhan MRSM Kuala Krai. So I terus ambil contoh yang itulah. MRSM Kuala Krai tahun bila? 2000 sama 2002. Oh sama Sama. So kami masa sambutan 20 tahun tu dah memang during our term lah, during my term. So kami terus macam jadikan salah satu program untuk sambutan 20 tahun tu is SPKG punya program. And kami sebab budak baru, tak ada branding macam Lenggong lah. Kita guna je SPKG. Kita guna je branding SPKG tu, Sirih Peluang Kegagal. Tapi bersempena sambutan 20 tahun MRSM Kuala Krai. And sebab I rasa dia macam tadi Lenggong, because maybe you kata macam sebulan sebelum sebab memang dah nak for that particularly SPKG. Tapi kami tengok lebih besar kan program sambutan 20 tahun tu, which is 3 hari 2 malam kami buat. Yang tapi menariknya, I nak highlightkan to you guys and audience that AJK kami ni merata-rata tau. Bukannya semua duduk kat KL, bukannya semua, ada yang base dekat Kelantan, ada base dekat Kuantan, ada dekat Johor, ada dekat Terengganu, and me dekat KL. And komiti kami masa tu, Alhamdulillah lah, I have to like give them credit. Memang diorang sangat supportive walaupun kami remotely. But meeting kami sepanjang untuk penganjuran 20 tahun MRSM, sambutan MRSM Kuala Krai tu, kami tak pernah buat like official meeting physical. Semua online meeting. So coordination semua online meeting. But Alhamdulillah the works tu berjalan. Kami berjaya lah. Dan I rasa the preparation like 3 months or 4 months before. Lama juga tu. Ya, sebab dari segi kita brainstorm nak buat paperwork. And then tapi yang betul-betul all out, of course lah. Kita kan hari ini mulanya hari berjaya. Dan lagi masing-masing dah remote. And of course betul-betul all out like
1 month or 2 months lah. Mantra yang masih digunakan. Which is, Sehinggalah kita bekas pelajar. Jangan ikut. Tapi you dapat tarikh awal daripada MRSM untuk buat tu? Ya, sebab sempena sambutan tu, so kita dah awal-awal bila kita kata nak initiate nak buat, dan bagusnya kami masih ada very good relationship dengan cikgu-cikgu lama di MRSM. So macam kita just cakap je, spark the mana jangan tunggu untuk official punya. Kami macam just through message je dulu. Kita hantar siapa-siapa student yang memang dah rapat, dah close, bagi spark, kita cadangan nak buat program, dah boleh ke nak selit. Masa tu pula kaunselor di MRSM Kuala Krai bayar-bayar kita je. Dan dia sangat supportive. So kaunselor lah yang banyak membantu program pertama, macam kini program yang agak baru lah kami kan, baru establish, dan kami terus nak buat that kind of sambutan. Baru establish, betul-betul nak buat 20 tahun. Baru nak buat. Dan we have to say that it's a very good challenge for us. A very good experience. Kami dapat a good support system, especially from MRSM. Cara dia, jangan tunggu official. Kita risik-risik dulu, kita WhatsApp dulu, kita wiki dulu, kita try cara itu, cara ini kan. Okay boleh jalan, barulah kita go officially. Sebab I rasa mungkin ada sebelum-sebelum yang bertanya kan, I pun banyak, dan I banyak belajar daripada chapter yang dah established like you guys. Contoh macam Pasir Salak. And kalau Kelantan is confirm Kota Baru lah. Ansara KB, Ansara PC. Apa dia punya term? Set kita. But from here, I have to give credit as well to Team KB. Sebab dia orang banyak bantu kami as chapter baru yang establish. So I learn a lot from them. I belajar cepat. Macam ni structure dia. Macam ni nak cari sponsor. Macam ni nak approach. And buat kerja persatuan ni sebenarnya berbeza dengan tak ada beza sangat. Memang you kena ada banyak personal touch. Senang nak jalan. You tak boleh macam acah-acah. Official kena tunggu surat. Official kan kena borak dulu dengan itu. Tak. Kita go personal touch dulu, kita ni dulu, and then I rasa itulah cara Kuala Krai. Dan kami banyak guna kesempatan. Kami budak baru. Betul-betul. I have to admit that. Dan it works. Bila kita macam acah-acah, kita orang ni chapter baru, tak reti lah. So ramailah sini-sini yang nak tolong. Ramai sini-sini yang nak bantu. So di Ansara ni rasa itu kita punya strength lah, kekuatan kita. Yeah. So you jangan macam, kerja is lain. Kerja is kerja kan. But if you dalam persatuan, especially Ansara, we have like, kita dah tak ada that apa namanya, barrier kan. Masing-masing sama jadi macam Ansara members. So you perlukan bantuan, even small matter, just ask. That's what Kuala Krai did lah. And we manage, I rasa we managed to do that because of that. Ambil kesempatan. Tapi tadi daripada cerita Kak Dina tadi, maksudnya Kak Dina akan approach dululah pihak Matap. Betul. Baru secara informal lah. Tapi bila kebiasaannya bagaimana? Adakah itu adalah sesuatu yang Ansara Kuala Krai amalkan, ataupun ia berubah ikut dari semasa ke semasa? Kami memang dah, kalau after that, kami memang dah ada diberi slot dalam minggu aktiviti. Takwim minggu aktiviti kan dah lock. Maksudnya memang cikgu bagilah dah tarikh kepada so maknanya untuk ada satu program like career sharing, mock interview, apa semua tu kan. So memang dah lock awal-awal. So kita dah tahu dah, untuk term ni bulan berapa, tarikhnya berapa. That's how lah. Di Lenggong pula macam mana? Adakah sama cikgu bagi tarikh dulu, ataupun Lenggong yang semangat approach MRSM Lenggong dulu? Biasanya kita akan minta tarikh lah. Sebab kita tak tahu. Kalau kita bagi tarikh, kita approach, kita kadang-kadang tak tahu program di Lenggong macam mana kan. Jadi kita memang tanya cikgu, dan cikgu akan propose tarikh lah dengan kita. Tapi tahun ni agak awal dah itu. Dah habis lah kita punya SPKJ tahun ni. Kita tak buat lagi. Sebab bagi alasan KSA dengan AGM. Tahun ni agak awal. Tapi itu memang ad hoc lah. Tapi kali ni dia lain sikit lah. Kita punya program tu kita combine pula dengan Muafakat Lenggong. Lenggong ada hubungan yang baik dengan dia punya Muafakat. Faisalak baru-baru ni saja baru kita establish communication dengan Muafakat. Okay. Ada tak sebarang cabaran yang Kak Dina ataupun Barazak hadapi sewaktu menguruskan ataupun execute program SPKJ ni? Sama ada daripada
pengurusan sumber ke ataupun daripada MRSM itu sendiri? Menipu kau kata tak ada. Itu yang kita nak dengar. Kerja volunteer kot. You tak dapat any. Apa cabaran dia yang paling besar? Paling besar loh. Paling besar. Dari kecil-kecil. Bajet. Duit. Itulah cabaran dia. Yeah. You have, that's the reality. You nak buat program 3 hari 2 malam. Kos makan minum. Cost program itself. And I rasa memang cabaran paling besar is how to collect the fund untuk biayai program tersebut. And cabaran dia juga bila kita ni, kalau I ambil contoh Kuala Krai lah. Ansara Kuala Krai baru di-establish. So kita tak ada our strong community lagi. Kita baru nak establish official apa semua kan. And within our own members pun tak ramai sangat yang dah berdaftar. Baru 100 lebih during that time. Tak ramai waktu itu. So macam kita memang struggle, dan bila kita nak introduce ourselves dulu, lepas tu tiba-tiba kita dah introduce with a program, bukan setakat introduce, nak pula mereka menyumbang dana, cari sponsors. So macam tapi the good way again tu lah, kita again bila kita belajar daripada senior tadi kan, bila kita tahu that's the cabaran, kita learn, tanya sini macam mana nak buat, guna you punya personal touch. So personal touch ni, instead of you buat program hebahan secara menyeluruh, you tengok, you identify terus screen mana budak-budak yang you rasa that you boleh yang terus berpotensi tinggi untuk kita dapatkan. So that's what we did. Kami approach yang itu je dulu, yang mana kita dah target. Tidak limited to Ansara Kuala Krai saja. Chapter lain pun kami redah. We have to. Sebab kami chapter baru. Macam among own internal member pun macam diorang masih macam kenapa aku nak kena bagi apa? Contoh selalu kan, selalu soalan, kalau I jadi member, apa I dapat? Itu I rasa memang kita kena buat FAQ sebenarnya untuk that soalan kan. So soalan macam cipu emas. I bayar RM50, apa I dapat? RM50 tu kena cakap seumur hidup. Seumur hidup padahal setiap tahun. Tapi I bayar seumur hidup RM50, apa yang persatuan bagi balik dekat I? Tu cabaran dia. So but all of course lah, walaupun ada cabaran, tetap alhamdulillah tetap boleh laksanakan juga. Itulah. Razak mungkin tak ada masalah dulu. Itulah sebab saya tahu Lenggong dia ramai kaki sponsor. Sponsor itulah sini. Kita boleh dengar sendiri dapat yang betul. Cabaran dia duit. Jangan cakap cabaran duit. Saya mula-mula ingatkan Dina nak kata cabaran nak cari volunteer. Maksudnya point kita berbeza lah. So cabaran terbesar saya memang volunteer lah. Up to date pun kita punya membership dalam Ansara Lenggong pun baru dalam 300 lebih. Padahal kita 300 lebih tu is like macam satu batch saya je. Belum masuk, sebab kita dah berapa, dah dekat 25 tahun kan. So sepatutnya dah ramai kan. Jadi nak cari tu memang mungkin sebab kita lost contact. Lost contact, kita tak dapat nak contact dengan batch yang terkemudian ni untuk kita involvekan diorang dengan benda ni. Dari satu segi juga, kalau misalnya kata tak ada ni adalah dari segi sustainability, dari segi apa nama tu panggil untuk yang akan menggantikan kita nanti, succession planning. Untuk success planning tu saya risau. Wow, dia dah ada success planning dah. Kita tak kena ada fikir untuk success planning kan. Program dia development program. Okay, so cabaran macam saya kata tadi tu memang nak dapatkan tu. Kadang-kadang memang lagi satu, bila tarikh yang maktab confirmkan pun agak lambat. Dia memang agak cloud sikit lah kita punya planning tu, sebab kita nak dapatkan confirmation orang nak turun. Dari segi dana rasanya sebab dana kita taklah banyak sangat kita pakai. Tak ada masalah. Sebab dari segi makan biasa memang dah sediakan. Cuma dari segi macam pengangkutan diorang, I think semua chapter pun menghadapi isu yang sama. Bila kita nak tarik orang untuk masuk, diorang akan persoalkan apa-apa. Si kita ni kalau misalnya kata diorang ada rasa macam self of belonging kepada chapter tu ataupun MRSM tu, I think dia tak ada akan terfikir langsung pun apa yang dia akan dapat kan. Bagi saya lah sekarang RM50 tu dan seumur hidup pula tu kan, dan bukanlah satu yang sangat besar.
Tapi yalah, kita pun tak boleh nak paksa orang kan. Cuma kadang-kadang kita nak dapatkan pelibatan ni, ramai je yang kita punya batch dengan yang sebelum tu yang berjaya. Tapi kalau kita dapat kesan betul-betul dan kita nak bagi impak yang betul-betul tinggi sebenarnya dekat adik-adik ni. Dan kita tahu MRSM Lenggong pun kedudukan dia dekat mana. Jadi kita nak cuba bantu apa yang Ansara Lenggong boleh bantu untuk meningkatkan diorang punya minat terhadap belajar, minat terhadap ni. Sebab kadang-kadang kita tahulah generasi yang terkemudian ni, kena cakap generasi yang tersakiti. Dia dah lain sikit kan. Kalau kata strawberry generation ni, Strawberry generation. Dia lain sikit. Jadi kita kena menggunakan pendekatan yang lebih, orang kata lebih terkini tau. Dia tak boleh macam dia tak macam kita dulu. Kita semua duduk kampung kan. So kita tahulah pendekatan kita dulu agak hardcore sikit lah. Tough lah orang dia. Memang tough lah. So bila berhadapan dengan diorang ni, kita kena pandai lah juga kan, macam mana nak tackle diorang, nak walaupun kita dah ada tu, nak ada program tu pun kadang-kadang nampak macam tak tahulah diorang ni minat ke tak minat ke, capai ke tak. Bagi diorang macam kita ni macam membuang masa diorang ke kan. Kita risau membuang masa lah kan. Betul. It happen kan. Bila kita buat program tu, diorang macam tak ada minat kan. Tapi kita ni datang jauh-jauh. So kadang-kadang I must thank to the team yang datang, yang sanggup datang daripada utara ada, daripada selatan pun ada, yang sanggup jauh dan datang. Kadang-kadang datang balik hari semata-mata untuk support kan. Tapi insyaAllah kalau ada planning yang agak panjang, saya rasa mungkin kita boleh dapat sambutan yang agak hangat. So nak kata macam tahun depan ni kita ada sambutan Jubilee Perak tu, memang kena perancangan yang agak awal. Betul. Memang kena awal. Okay, dari segi logistik, dan saya tertarik tadi dengan approach Kak Dina tadi, dan dia mengatakan dia menggunakan personal touch untuk kita dapat bekas-bekas pelajar ni yang untuk menyumbang semula lah. Selain daripada tu, pada pendapat Kak Dina dengan Abang Razak, ada tak cara lain yang kita rasa kita boleh ambil ataupun Ansara boleh ambil untuk how do we get these people to get involved dalam program SPKG to come back and help us in Ansara? Selain daripada personal touch, susah nak ni. Kita tak ada kuku untuk paksa. Kita tak boleh paksa. I think it's about that. Okay, mungkin bila kami start grow our community, I nampak, of course lah, again that building the community, you kena guna that approach, and we show them that kita dah ada community kita sendiri, set kita. Kita ada set kita dah. Hashtag set kita. So macam kalau set kita tak bantu sesama kita kan, among us tak bantu, siapa lagi? And I rasa cara yang begitu supaya kita buka mata mereka, macam cakap tadi kan, siapa lagi nak membantu kalau bukan mereka. Dan approach kami juga, kita ini I belajar from the kerja lah. Bila kita cari sponsor, of course when kerja dia straightforward je. I bagi you duit, apa benefit I dapat, apa perks I dapat. So Kuala Krai did the same. Kita preparekan a proper sponsorship deck, buat macam cara kerja kan. Kalau you bagi this time amount, logo you place kat sini, you dapat slot untuk bercakap, you boleh buka booth. Kami guna approach begitu. Maknanya kita put it very serious punya orang kata approach lah. Bukannya sekadar personal touch is personal touch, but after that personal touch, kita submit support dengan that official proper deck for kalau you sponsor, ini yang you dapat. So macam dia bukannya sekadar that orang kata fisabilillah untuk dapat pahala, betul. Tapi we have to admit, bila you bagi some of money you dapat from your business, mestilah at least you nak gain some benefits out of it. It has to translate into tangible items. And that's what we did. So macam kita bawa elemen yang serius itu bersama-sama. Bukan personal touch semata-mata. Kita kena seimbang lah. Saya agree dengan Dina tu, sebab bila yang baru-baru ni kita nak cuba dapatkan sponsor untuk KSA 25, untuk kita taja atlet-atlet kita lah untuk KSA 25 ni, saya rasa macam ada satu macam mana ada gap sikit. Saya tak nak rasa macam Ansara mencari ahlinya bila perlu saja. Time nak duit je kau bila aktif. time nak duit kita approach
batch-batch kita ataupun Ansara yang ada business. It's the time now Ansara bagi balik. Okay, saya tak nak just one time off. Okay, kita hanya promote diorang dekat JC, ada logo diorang tak. Okay, memang sudah plan dengan komiti saya, mungkin kita akan promotekan lagi diorang punya business. It's orang kata berpanjangan lah, bukannya one time event sahaja. Sustain lah, sustainable punya sebab program kita planning. Boleh diaplikasikan di Faisal lah. Terima kasih sebab kita ada idea. macam usahawan-usahawan tertentu yang kita rasa kita boleh ketengahkan bisnes diorang di kalangan chapter kita sendiri, dan kita boleh cuba ketengahkan diorang di peringkat pusat. So kita kena cuba mempromotkan juga, contohnya macam rakan-rakan doktor yang membuka klinik sendiri, kan, yang ada macam batch saya ada yang buka kilang roti. So kita nak promote diorang punya bisnes ni lah. So bagi saya, bukan hanya bila kita ada program kita cari diorang. Kalau kita pun akan rasa macam bila time ada program baru cari, kan. Sekadar macam one time event saja you letak dia. Lepas pada tu baju tu dah tak pakai dah. Jadi saya rasa macam bersalah sikit dekat situ, kan. So sebagai KC, saya rasa saya perlu bertindak lah. Lepas ni kita kena buat something yang lebih engagement dengan kita punya team sendiri. Build the community sendiri. Kita kena build the trust. Daripada situ lagi mungkin kita boleh tarik lagi ramai ahli kita. Ini antara yang kita boleh benefitkan lah untuk orang. Okay, sebelum kita rehat kejap lagi, kita dah hampir 40 minit dah ni. Sekejap. Tak kata dah. Sekejap. Ada soalan terakhir sebelum kita rehat. Ada tak permintaan yang pelik ataupun cabaran-cabaran daripada pihak MRSM? Cabaran ada. Lenggung lah dia orang baru. Lenggung kan. Bagaimana Ansara Lenggung hubungan lah? Alhamdulillah. Setakat ni sokongan daripada pihak MRSM tu alhamdulillah okey. Dan bila buat program, not only Seri Pulang ke Gagang, kadang kalau macam MRSM buat program hari graduation, hari sambutan hari raya, sambutan hari guru, hari inovasi, dia orang memang akan hantar invitation dekat kita untuk jemput. Tapi invitation together with sumbangan sikit lah. Itu biasa. Tapi biasanya kita akan buka pada chapter siapa yang nak menyumbang. Ikut kemampuan lah, ikut pada diorang punya sukarela. So kita bagi. Itu antara kita punya engagement lah. Yalah, kita kadang-kadang kita support, kadang tak besar pun. Kita je macam tempah kek je untuk hari guru, kan. Hantar kek daripada Ansara Lenggung, hantar ke MRSM. Kita arrange lah daripada sana. So it's just a small gesture yang buatkan untuk kita lebih rapat. Jadi saya rasa tak adalah permintaan yang pelik-pelik tu, belum pernah ada lagi setakat ni. Alhamdulillah. Tapi memang dari segi, kalau nak kata dari segi relationship agak kuat, kita MRSM dengan Muafakat agak strong lah. So alhamdulillah lah, saya dengan ada yang Muafakat ni sebenarnya lebih bagus. Saya rasa partner kita. Sebab anak-anak mereka, ahli Muafakat tu sendiri masih belajar. Betul. Dekat MRSM. Betul. Untuk Kuala Krai pula, during your time lah, you can speak now, but during your time. I think sebab kami during my time pun agak orang kata bernasib baik sebab kami baru ditubuhkan. So sebelum tu tak ada Ansara official yang attached to MRSM. So macam diorang pun mungkin tak biasalah dengan kehadiran Ansara Kuala Krai yang wujud secara sebelum ni shadow je kan, ataupun but the challenges it comes when kami dah official. Sebab kami bila ada Ansara Kota Baru yang dah establish, kan. So macam benda tu akan jadi macam bila Ansara, mungkin persepsi Ansara ni, dia tengok Ansara, geng-geng Ansara KB, PC, mereka memang sentiasa support all the way, kan. But we have to admit they are very strong. Community mereka dah stable, dah established, dah matured. Kalau di Perak taping kan. Taping. I rasa memang di setiap region negeri ada sebegitu. So macam dekat situ macam kadang-kadang kita bila dah kita kena macam know how to manage the perceptions. And tapi so far tak ada pun lah permintaan yang pelik tiba-tiba tolong buatkan bangunan baru. Tak ada. I think sama juga macam konsep Lenggung bila ada program ni, dia akan tanya, I rasa it's not like permintaan, dia lebih kepada offer untuk kita bersama-sama. Yes, engagement supaya ada continuous engagement. But again, I have to say it openly, kita ni pun di Ansara kena bijak lah untuk manage the situation.
Kalau you rasa you mampu sponsor certain amount je, that's it. Tapi janganlah macam terus anggap bila you approach ni kita tak ada duit. Apa ni? No. Macam kita kena bijak to handle that situasi lah. And then kita sentiasa bersangka baik. Husnuzon. Betul tak Ustaz? Kita husnuzon lah macam. Sebab kita faham sebenarnya mungkin bila kita dah wujud, dah ada, pihak maktab pun, pihak MRSM pun macam, okay, kita kena melibatkan semua sinergi bersama kan, muafakat, ansara. And then of course lah, bila dia offer kena with something. Betul. So janganlah kita macam, asyik nak, But kalau kita tak mampu, nicely say, kami tak mampu amount yang sepatutnya. Kami hanya mampu this certain amount. That's it. Itu je. Kadang-kadang kita segan juga. Tak jadi kita punya team members kan. Betul. So, minta lagi. Kita segan kadang-kadang. And I think pihak maktab pun faham. Yelah, dia faham. And what we did, kami pernah juga approach dengan pihak maktab supaya ada win-win situation. Rasa budak Kuala Kran ni, dia watak bisnes ni dia laju sikit. So macam what we did, okay, kita nak support supaya kita, macam you cakap tadi, ada sustainable punya planning. So what we did for this case, kita pun sama. Nanti kalau MRSM ada projek-projek ke, contohlah kan, nak print baju for example, bagi dekat Ansara Kuala Krai, members apa semua, then kami boleh untung tu kita boleh give back to MRSM. That's how. It's all about that you communicate, you ada good relationship, dan benda tu kita boleh macam rasa mudah lah. So macam everybody dapat, both party dapat benefits. Tapi dengan cara yang betul. Bukannya kita guna cara yang salah. That macam kita bid lah for that properly, ada rezeki, and then lepas tu senang lah, kita pun boleh cakap kat member kita, hari tu you dapat projek kan dengan MRSM, contoh. Tapi saya rasa MRSM trip pula kawan dia kan? Betul. Kalau dia nak tolong bekas pelajar dia lagi, dia orang So macam cuma benda tu kita kena suarakan lah. Betul. Jangan dapat 1 point dah. kita jangan suarakan. Janganlah macam bila kan pihak maktab approach, kau tak account tengah sesak kan. Betul. Lepas tu tolak tepi macam apa ni, asyik minta duit je. Tak. Betul. Kita ni lah berbincang. Benda boleh bincang, gaduh buat apa. Kalau benda boleh gaduh, bincang buat apa kan? Gurau. Dia kesak benda Memang ni budak nakal ni, budak pasal ni. Itu pengetua yang selalu cakap kat saya. Pasal ni asyik saja pasal dengan saya. Tengok dia punya akronim pun dah pasal. Tapi saya rasa rumusan yang paling penting kat sini untuk kita di pihak Ansara lah, organizer ni, adalah kita perlu bijak berdiplomasi dengan pihak maktab. Dan di pihak maktab juga, probably from our perspective, adalah tak semua Ansara ni is on a level playing field. Ada Ansara yang lebih lagi lama, lagi tua, yang ahli alumni dia yang dah at sea level, yang lagi besar berbanding kami dengan Ansara yang baru tak sampai 10 tahun, atau probably about 10 to 20 years sejak penubuhan, dan kami belum mampu untuk menjadi sebesar itu. So it's about managing expectations lah on both parts of the parties, on both parties. Jadi saya rasa kita rehat sebentar sebelum kita kembali semula.